kita nak persilakan sebahagian daripada barisan artis yang akan menjayakan konsert meletup TVS dan meletup TVS Special. Tuan-tuan puan, tepukan untuk ZRV, Marsha Milan, Floor 88 dan juga Dayang Nurfaiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sama raya kosong-kosong kita. Floor 88. Masya Allah. Sila. Dah pergi sana kau. Yes. Jemput kau. Muah pergi sana kau. Ha, kau nak? Apa tu? Ha? Kau nak? Ha? Extra sikit Valerie. Tak ada masa. Ekstranya. Okey, Eric jemput. Konsert ni memang ekstra. Jumpa Wow, kita ada all the legends in the house, Mon. Oh, dahsyat. Kita nak mulakan dengan yang wajahnya baru-baru ni terpampang di New York City Times. New York City. Dahsyat lah. Alhamdulillah. Dahsyat. Marsha Milan. Terpampang sebab Duta Equal Asia oleh Spotify. Ya. Alhamdulillah Allah bagi izin merasa benda ni. Dahsyat. Saya sebenarnya pernah pergi New York dan cakap, cantiknya kalau dia punya billboard tu memang besar lah, dia LED kan. Jadi bila tak pernah terfikir dalam kepala kita yang kita pun akan boleh. Boleh, alhamdulillah. Of course. Kalau itu macam dia. tu dia. Oi. Alhamdulillah. Yes. Borneo represent. Betul. Borneo represent. Kim Kardashian Borneo orang kata. Lebih kurang. Floor 88 pun boleh tahan juga. Di billboard highway Sungai Besi. Betul. Akram muka selalu terpampang tau. Ya. Dekat muka wanted. Muka wanted. Okey, tadi lagu Marsha, Misompuru. Ya, betul. Apa maksud Misompuru, Marsha? Misompuru adalah satu ayat dari bahasa dusun di mana bererti berkumpul. Berkumpul. Get together. Jadi kalau nak ikutkan konsep album saya, memang lagu-lagu dia memang kita khusus ataupun komplimen perayaan atau keramaian, majlis perkahwinan ke apa-apa jenis majlis. Lagu-lagu tu semua lirik dia pun semua ada berkaitan dengan Misompuru. Maknanya lepas ni kalau nak lepak, jom Misompuru. Ya, itu maksud dia. Senang. You got me. I got you. Miri is your hometown kan? Correct, kami anak Lutong. Anak Miri dah. Kami anak apa? Anak Lutong. Anak Nutong. Yes. Means anak kelahiran. Nama the town lah. The town. I was Yes. born. Memang betul-betul orang Miri. Bukan jelutong tau. Bukan jelutong. Jelutong dekat Calam sana. Kan buat persembahan dekat hometown, apa perasaan Z dan preparation, excited nak balik ke apa, what's the first thing yang you nak cari nanti dekat Miri? Semuanya sekali. First of all, saya cakap terima kasih Meletup kerana sudi menjemput saya. Saya sangat besar hati dengan kejemputan ni dan of course sangat teruja duduk-duduk dengan legend-legend sekalian ni. Legend. I call you tak answer. You kata you pergi dinner. Also cakap tahniah kepada Meletup dan TVS untuk kolaborasi Alhamdulillah, sangat special. Thank We look Ini forward. satu kolaborasi yang sangat besar. Sangat mantap, insyaAllah. Baik, Floor 88 juga akan buat persembahan di konsert meletup TVS, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Berapa lagu? Berapa lagu, you guys? Lagu apa? 8 minit persembahan. 8 minit persembahan. Kita tengoklah nak sumbat apa lagu dalam tu. Lagu hutang ada hutang. Hutang wajib ada. Kong kali kong? Kong kali kong. Okey, special. Special, Kong kali Alright. kong kali ni tak pernah lagi Okey. Okey, tak pernah lagi kami persembahkan kong kali kong macam ini punya. Lain macamnya. Lain lah. Memang lain macamnya. Macam tahu. Ada tak? Okey, silakan. Daripada mana, nombor IC silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Jimmy daripada Gempak.
Oh, gempa. Saya nak tanya, mungkin apa persembahan khas ataupun orang kata istimewanya yang bakal disediakan untuk peminat Borneo di konsert meletup TVS nanti? Siapa tu nak siapa jawab? General. General. Tak ada, semua sarjan sini. Okay, Tapi saya boleh jawab dulu. Awak sila. Sebab kebetulan konsert ni memang bertemakan warisan kebudayaan Borneo, di mana kita menggabungkan budaya tradisional dan juga pop masa kini. Dan kebetulan pula alhamdulillah Masya diberi peluang untuk mengeluarkan satu album Borneo, di mana lagu-lagu dalam album saya ni menggabungkan Sabah dan juga Sarawak. Lagu-lagu tu. Jadi saya akan nyanyikan satu lagu daripada album Misompuru. Okey. Di mana lagu ini dicipta oleh Amir Jahari. Rasanya nanti kita main trivia lah. Jalan nanti lagu apa. InsyaAllah kalau diberi peluang. Tapi bagi Dayang pada malam itu adalah kita nak meraihkan kepelbagaian etnik budaya kan. Betul. Jadi malam tu Dayang rasa lebih kepada kita nak mencipta ataupun create memory bersama seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Jadi cepat-cepatlah ramai semua get ready. Kena datang. Jom dah ada kat stadium tadi. Dah ada. Bagus. Itu yang Dayang suka. Belum pernah ke Miri ataupun belum pernah ke Sarawak. Jemputan dialu-alukan. Bukan orang Sarawak tu Sijau. memang special tempatnya. Orang Kuching jual, orang Sibuk. Kuching jual, orang Sibuk, orang Bintulu. Turun. Saya I memang call you tak excited answer, lah. ada ke? Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.